kita nak share tengok kata tok lelaki kita ni jadi nampak penting diri ataupun nampak henke tua atau tidak, kita boleh perhati di atas percakapan mereka 2, 3, 4 perkata gapo dia kata tu adik kakak? Mari kita dengar satu persatu. Yang pertamanya adik kakak, kalau seorang tok lelaki itu saat ni berahi royak kata duit yang dia cari boleh itu adalah miliki dia seorang. Dia kata duit tu duit hak dia seorang. Mun tak saduk karik gapo, mun tak saduk ambil gapo, ambil setara ni sudahlah. Adik kakak dia kita kena ingat kata hidup di dalam rumah tangga, kita tok lelaki mesti tanggungjawab semua di dalam rumah tangga. Walaupun isteri kita tak kerja di luar rumah, dia duduk jadi suri rumah, duduk jadi meban di rumah sekalipun adik kakak, duit itu saat ni hak kita pergi cari pagi klip tes saat ni seolah-olah juga duit dia adik kakak dia Memang kita bukan kata nak wis semua, tapi sekurang-kurangnya dia nak gapo kita boleh belanja, boleh bayar adik kakak dia. Kalau tak boleh bayar kita kecek molek kata kita jimat dulu rumak dulu kerana kita ada kepentingan ikut lain ke lagu mana adik kakak dia deh. Apabila kita hidup berpasangan dah ni adik kakak, satu-satu benda yang kita dah dimiliki itu bukan miliki kita seorang saja dak. Bahkan itu adalah miliki kita berdua. Manakala yang kedua adik kakak dia kalau tok lelaki mana, seorang lelaki mana suka kecek berahi royak kata oh letih, aku letih seorang mung tak letih. Oh kalau kecek lagu ni adik kakak seolah-olah gak nampak penting diri semata-mata. Tak sedangkan isteri duduk di rumah, walaupun isteri tak pergi kerja di luar sekalipun adik kakak, dia pun letih juga adik kakak. Duk cara rumah mana duk ngasuh anak. Orang ngasuh anak ni lebih letih daripada orang kerja biasa lagi adik kakak dia duduk basuh pinggan kok tu kok ni. Lepas tu betapakah lagi orang betina hak pasal duk kerja di luar rumah juga letih berganda-ganda daripada biasa lagi. Kau lagu mana adik kakak nak kata? Manakala yang ketiga adik kakak, kalau tok lelaki yang mana suka kecek goyak kata ning duit aku mung tak saduk ganggu sama sekali, ataupun tak senok goyak kata dia tu boleh hasil berapa sehari, boleh gapo dia kata. Memang adik kakak pasangan kita tak mesti tahu kata kita ni boleh hasil berapa sehari, tetapi kita sendiri sebagai tok lelaki bukan nak susuk semata-matanya kata kita ni boleh berapa kop. Kerana apabila kita dengan dia pakat tahu gimari kata kita ada hasil sebanyak mana, ada duit banyak mana, maka apabila masing-masing kita tahu gimari dah adik kakak, kita boleh buat perancangan ataupun wang pen untuk nak pergi ke arah depan tu lagu mana. Apabila ada satu jumlah dah, kita bukan kata nak pakai boroh hak ni kalau nak pakai hamba tak boleh kita pakai kecek kira. Bukan kata susuk bawa boleh duit 4 ni kau susuk ke bini boleh 4 ni kau susuk kau tok lelaki. Bukan lagu tu adik kakak. Kerana kita hidup di dalam pasangan ni kita dengan dia adalah orang tolong adik kakak dia. Yang akhir sekali, yang keempat adik kakak, kalau seorang tok lelaki berahi kecek goyak kata oh bos tahun ning ni gak nak mengepek, bos tahun ning ni gak nak goyak. Jadi kecek pes macam tu saat ni adik kakak seolah-olah gak nak merosakkan perasaan seorang isteri kita. Dia mai goyak, dia mai cerita bagi gapo kita tu, memanglah dia tu pun ada masalah. Apabila dia ada masalah, kita sebagai seorang tok lelaki ni mesti dengar gapo yang dia duk goyak supaya boleh cari jalan keluar bersama adik kakak dia. Kadang-kadang kita duk berasa kata apa yang dia duk cerita goyak kita tu adik kakak adalah benda yang perih-perih, benda yang lekeh-lekeh, tetapi dia nak goyak satu-satu perkara terhadap diri kita, memanglah benda tu adalah benda yang besar di sisi dia adik kakak dia. Ingat molek kalau lelaki semua percakapan, pertuturan kita boleh tunjuk kata kita ni perangai semacam mana. Hidup di dalam pasangan, di dalam keluarga, bukan medan pertandingan nak goyak kata pia lebih letih daripada siapa. Tapi apabila kita sudah hidup di dalam keluarga bersama, memanglah kita kena tolong-menolong di antara kita dengan dia. Kau lagu mana adik kakak nak kata? Apa yang abang cerita goyak ni bukan kata kena semua, tapi ke lagu ning lah yang kita duk berjumpa. Kalau adik kakak ada maklumat lain, ada gapo dia lagi nak tunjuk pandangan, silakan di dalam ruang komen kita di bawah.